Kuis tajwid part 24. Jawab dulu, baru semak jawapan. Jom kita mulakan. Soalan yang pertama. Apakah hukum tajwid pada kalimah yang bergaris? A. Mad silah qasirah. B. Mad silah tawilah. Jawapannya A. Mad silah qasirah. Seterusnya, huruf hamzah wasol dibaca dengan baris apa ketika memulakan bacaan? A. Baris depan atau dhammah. B. Baris bawah atau kasrah. Jawapannya B. Baris bawah atau kasrah. Seterusnya, apakah hukum tajwid pada kalimah yang bergaris? A. Idgham mutamathilain. B. Idgham mutajanisain. Jawapannya A. Idgham mutamathilain. Seterusnya, apakah hukum tajwid pada kalimah yang bergaris? A. Mad jaiz munfasil. B. Mad wajid muttasil. Jawapannya A. Mad jaiz munfasil. Seterusnya, apakah hukum tajwid pada kalimah yang bergaris? A. Izhar halki. B. Ikhfa hakiki. Jawapannya B. Ikhfa hakiki. Selesai 5 soalan untuk kuis kali ini. Dapat berapa betul? Tulis di ruangan komen dan kongsikan kepada seseorang.